Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video refleksi ini, saya akan berkongsi tentang apa yang saya pelajari berkaitan dengan mental health dan bagaimana topik ini memberi kesedaran yang penting kepada diri saya. Melalui tugasan dan pembelajaran ini, saya mula memahami bahawa kesihatan mental sama pentingnya dengan kesihatan fizikal, yang mana sebelum ini saya hanya menganggap stres, penat atau emosi tidak stabil sebagai perkara biasa. Tetapi kini saya mula melihat bahawa semua itu sebenarnya boleh memberi kesan yang besar kepada kehidupan harian jika tidak diurus dengan betul. Saya juga belajar bahawa kesihatan mental merangkumi cara kita berfikir, merasai dan bertindak terhadap sesuatu situasi yang mana mempengaruhi hubungan kita, prestasi akademik dan cara kita membuat keputusan. Selain itu, apa yang paling berkesan kepada saya ialah kesedaran bahawa ramai orang sebenarnya sedang melalui tekanan ataupun masalah emosi, yang mana mereka memilih untuk berdiam diri kerana takut dipandang lemah atau tidak difahami oleh orang sekeliling. Maka melalui topik ini saya juga sedar betapa pentingnya sokongan sosial. Kadang-kadang kita hanya perlukan seseorang yang sanggup mendengar tanpa menghakimi. Saya mula belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dan tidak mengambil mudah apabila seseorang menunjukkan tanda-tanda keletihan mental seperti hilang motivasi, perubahan emosi atau menarik diri daripada aktiviti sosial. Selain itu, saya juga mula mengamalkan beberapa cara mengurus mental seperti mengambil masa untuk berehat, menjaga pola tidur, mengurus masa yang lebih baik dan bercakap dengan seseorang apabila saya merasa tertekan. Dan saya sedar bahawa mencari bantuan bukan tanda kelemahan, yang mana adalah kita harus tetap berani. Kesimpulannya, dalam topik kesihatan mental yang telah membuka mata saya bahawa menjaga emosi dan fikiran sama pentingnya dengan menjaga tubuh badan kita sendiri. Yang mana saya berharap dengan kesedaran ini saya boleh lebih menjaga diri dan pada masa yang sama membantu orang sekeliling saya untuk lebih memahami kepentingan mental health ini. Oleh itu, kita harus sentiasa menjaga kestabilan emosi kita untuk kebaikan diri sendiri dan juga orang sekeliling. Sekian, terima kasih.